Hello, hai, Assalamualaikum. Pening. Hello, hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Hai Fiza, hai Wawa. You all dah makan malam dah? Okay, untuk malam ini korang sambil-sambil tu boleh tak tolong cikgu untuk share-sharekan live ni dekat kawan-kawan korang dulu sebelum kita mula. Hai Syah, hai Amy, welcome. Ada ke yang join ni student form 4 ataupun student form 5? Cuba munculkan diri dulu sebelum kita start. Korang dengar suara tak? Korang dengar tak suara cikgu? Korang dengar tak suara cikgu? Ada buat sesi one to one tak sebelum ni? One to one sebulan ni? One to one untuk apa tu? One to one untuk apa tu awak? Fiza. One to one kelas ke apa? Hai Wawa, Assalamualaikum, selamat malam. You all dah makan malam? You all dah makan malam? Okay, malam ni kita revise topik tingkatan 4 tau. Okay? Malam ni kita revise topik tingkatan 4. Okay? Mengajar akaun share Zoom untuk anak saya. Saya rasa masih ada lagi slide. Nanti boleh DM saya dulu. Boleh DM saya dulu tak? Form 5. Form 5? Alamak. Tahun ni. Macam mana trial tu? Boleh, saya rasa boleh. Nanti saya check balik schedule saya. Okay? Nanti boleh DM saya dulu. Nanti saya checkkan schedule kalau saya ada free time. Okay? Alright. Hi guys. Assalamualaikum. Selamat malam semua. So, hopefully korang dah makan malam tau. Okay, so untuk malam ni, cikgu nak share dengan korang. Okay, untuk topik tingkatan 4. Okay. Korang nak tanya lah, dengar tak lagu cikgu? Dia macam tak boleh lah study senyap-senyap. Dia mesti macam nak dengar muzik macam tu. Kuat sangat tak cikgu punya muzik? Malam ni kita live pukul 11 ke 12 je tau. Dengar kuat sangat Kuat sangat tak? Okay, slow sikit Hari ni belajar apa? Hari ni belajar topik tingkatan 4 awak. Korang ingat tak pelarasan? Korang ingat tak? Cuba korang share pelarasan yang korang dah belajar. Okay, cuba korang share pelarasan yang you all dah belajar. Dalam ni semua form 5 kan? Dekat mana nak beli yang ni? Nota puff ni korang boleh pergi dekat link cikgu dekat bio. Link dekat bio cikgu. Apa benda ni? Link dekat bio cikgu. Yang ni cikgu masuk dekat dalam cikgu punya website. Korang tengok je, korang boleh baca juga tau. Korang boleh baca juga cikgu punya artikel dekat dalam cikgu punya website. Okay? Dekat www.akonvisual.com. Jomlah kita belanja sikit. Kita punya website. Korang, kalau korang student account kan?
Korang nak belajar, I don't know, like maybe tips-tips ulang kaji ke ataupun tips exam ke kan, korang pergi dekat cikgu punya website. Sebelum ni cikgu dekat cikguhakin.com, tapi this time around cikgu buat website baru yang ni khas untuk bahan-bahan account lah. So kalau macam korang nak baca articles ke, korang nak tips ulang kaji ke, tips belajar ke, korang baca je dekat dalam ni. Korang tekan je dekat features post ni, nanti korang baca lah. Kena rajin-rajin membaca lah ya. Okay, ada banyak tips and articles dalam ni. Korang boleh go through sendiri. Okay, ada YT ke? Ada awak search je Cikgu Akin account. Jumpalah dalam tu. Okay, sebab cikgu share cikgu punya account taktik pun semua dalam YouTube juga. Oops, semua dekat dalam YT juga. Terlajak. Okay, korang search je Cikgu Akin account. Dekat dalam cikgu punya kapal terbang biru pun, cikgu akan update cikgu punya live tau. So, bila ada live, pukul berapa live pun cikgu akan update dekat dalam cikgu punya kapal terbang biru. Okay, search je Cikgu Akin. Search je Cikgu Akin. Okay, so untuk malam ini, cikgu nak fokuskan dalam pelarasan yang mungkin korang, cikgu tak pasti, mungkin you all masih ingat lagi. Korang ingat lagi tak pelupusan aset bukan semasa? Yang ni adalah pelarasan yang tidak berapa ditekankan. Tidak berapa ditekankan semasa ulang kaji tingkatan 4. Jadi dah korang join masa live ni kan? So jom kita go through how to do. Macam mana cara untuk melaraskan, macam mana kita nak buat pelupusan aset bukan semasa. Siapa ingat lagi macam mana cara nak buat journal nak buat leja untuk pelupusan. Okay, semangat. Okay, semangat kan. Okay, so ada tak kat sini, you all ingat lagi tak macam mana cara nak buat pelupusan? Pelupusan ni dia actually ada dalam salah satu pelarasan topik tingkatan 4 tau. Tingkatan 4. Okay, pelarasan dekat dalam topik tingkatan 4, topik 8. Dia sebenarnya ada dalam banyak-banyak pelarasan tu, yang ada hutang lapor, ada hutang lapor terpulih, ada susut nilai dan sebagainya kan. Okay, so salah satunya adalah pelupusan. Hai Ika. Ika, semalam kan awak kan tak join kan? Ada orang rindu. Ada orang rindu awak. Cikgu tak tipu. Ada ramai saksi. Okay, dia tanya. Dia cakap, semalam tak ada geng lah cikgu. Boring tak ada Ika. Boring tak ada Ika. Ada orang rindu. Ada orang rindu awak maksudnya. Ada orang rindu awak. Dia tanya, alah boring lah semalam tak ada Ika. Okay, so malam ini cikgu nak kita buat on pelupusan aset bukan semasa. Okay, dekat sini ada tak yang form 4? You all ada tak yang form 4 yang tak pernah tahu pun pasal topik pelupusan aset? Pelupusan aset bukan semasa. Korang terang sangat tak? Terang sangat tak? Terang sangat tak? Hopefully tak terang sangat. Okay, siapa? Rahsia lah, mana boleh tahu. Siapa tak masuk esok semalam? Saya esok trial. Esok trial nak ambil semangat. Esok paper apa? Paper file ke? Esok paper apa? Paper file ke? Paper math ke? Ke paper law ke? Tiba. Matrik ke? Dekat mana ni? Ya Allah, rindunya sama belajar. Rindunya nak sama belajar. Okay, jom. Yang ni dekat dalam topik, apa nama ni? Yang ni dekat dalam topik pelupusan tau. Korang tahu tak pelupusan tu apa? Korang tahu tak pelupusan aset bukan semasa tu apa? Apa sebab-sebab kita melupuskan kita punya aset tu? Apa sebab-sebab kita melupuskan kita punya aset? Sebab kita dah tak nak pakai ke? Ataupun sebab, I don't know, dia tengok pada awak lah. Faham ke tidak maksud lupus? Lupus ataupun disposal. Okay, so kalau korang tengok, tak payah tengok buku. Tak payah tengok buku. Tak payah tengok buku. Dalam live kita tak ada buku.
Okey, pelupusan aset bukan semasa, lupus, dispose. Maksudnya kita dah tak nak guna dah lah kita punya aset bukan semasa tu. Okey, so kita ada perabot, mungkin perabot tu kita dah pakai 5-6 tahun. Dah tak nak pakai lah, kita nak ganti baru lah. Okey, ataupun mungkin macam yelah dah 10 tahun pakai dah terpakai kan, dah kita panggil macam nilai economical dia tu dah tak ada. Maksudnya sudah tidak ada value yang bagus untuk kita punya company. So kita pun keluarkan dia daripada company kita. Okay, jual ke, nak pindah milik ke, take over oleh pemilik ke, macam gitu. Okay, so itu adalah reason ataupun faktor-faktor kepada pelupusan. Okay. Alright, so dekat cikgu sekarang, cikgu ada 2 soalan tau. Cikgu ada 2 soalan. The first question, kita akan try buat bersama-sama. The second question, cikgu nak minta korang buat on your own. Cikgu just nak kira saja. Okay. Jual, betul Wawa. Yes. Dia kenal lah member dia. Dia kenal. Okay, so jom kita go through. You all, kalau you all tak pasti juga ataupun tak tahu juga macam mana cara nak selesaikan pelupusan. Okay, so korang boleh ambil juga buku nota, boleh ambil pen juga dan kita buat sama-sama. Okay, kita buat together. Okay, dah ready ke ni? Kalau dah ready, cuba komen ready sikit. Kalau dah ready, cuba komen ready sikit. Ni soalan yang cikgu guna ni soalan SMKA 2024 tau. Okay, SMKA 2024. Kalau korang nak ni, korang boleh pergi dekat Google je. Korang search dekat Google tu. Soalan percubaan prinsip perakaunan SPM 2024. Cari yang SMKA, SABK. Ready? Ika seorang je ready. Okay, cikgu ada 2 soalan. Satu SMKA, satu lagi cikgu ada soalan design. Okay, MRSM 2024. Dua-dua tahun 2024. Okay, korang nak yang senang ke nak yang panjang sikit? Nak yang soalan pendek ke soalan panjang? Apa barang soalan pendek? Kita pergi soalan panjang lah. Okay, jom. Kita go through sama-sama ya. 10 mata memandang ni, kalau korang bersama dengan cikgu, korang belum faham juga macam mana pelupusan ni, you all silakan ambil pen, pensel dan sebagainya. Kita buat together. Okay, jom. Kita go through Okay, kita take note tau. Nak dua-dua. Okay, kita buat yang ni bersama-sama. Okay, jom. Korang nampak tulisan dia? Tulisan dia macam ni sikit tau. Macam double-double. Tulisan dia macam double-double. Okay, hold on. Cikgu rasa cikgu nak buat macam ni. Okay, cantik. Okay, so ni adalah soalan dia. Pada Januari 2021, perniagaan Tropika Buah telah membeli sebuah kenderaan bernilai RM55,000 untuk kegunaan perniagaan. Okay, so dalam soalan ni, dia beli aset bukan semasa iaitu beli kenderaan. Okay, dan kenderaan ni dia berkos RM55,000. Lapar lah. Tiba. Tiba-tiba dah selapar. Kenderaan tersebut disusut nilaikan dengan kadar 10% setahun. Okay, kita take note dulu. So, dia punya susut nilai dia adalah 10% setahun. Okay, lepas itu dia bagi tahu dengan kita dia guna kaedah baki berkurangan. Okay, baki berkurangan. Okay, lepas tu dia bagi tahu lagi pada penghujung tahun 2023, perniagaan Tropika Buah berhasrat untuk membeli sebuah kenderaan baru. Dia nak beli kereta baru. Okay, dia nak beli kereta baru nilainya RM80,000 bagi menggantikan kenderaan yang lama. Okay, dia nak tukar lah. Biasalah kalau kita dah beli satu aset tu dah pakai lama, dah kurang dia punya value, dia kurang bermanfaat, so kita pun carilah barang baru. Kenderaan lama dijual dengan harga RM45,000. Okey, ni harga jual dia pada 31 Disember 2023. Cek diterima dan dibankkan. Tempoh kewangan perniagaan berakhir 31 Januari. Okey, yang ni ada perbetulan. Bukan 31 Januari tetapi 31 Disember.
Okay, so soalan dia suruh kita sediakan akaun kenderaan, akaun susut nilai terkumpul dan juga pelupusan. So macam biasa, kita akan prepare 3 akaun. Tapi, cadangan cikgu, sebelum kita masuk kepada akaun, cikgu nak kita buat kira-kira dulu. Okay, so cikgu akan buka 3 akaun dululah. So kita ada akaun kenderaan. Okay, siapa yang belum mahir lagi journal, leja, okay, korang follow ni rapat-rapat tak ada journal, kita ada leja. Akaun susut nilai terkumpul. Okay, last sekali kita ada akaun pelupusan. Okay, korang buat sama-sama tau. So, akaun pelupusan kenderaan. Alright, okay, jom. Sebelum kita buat yang ni, kita nak buat kira-kira dulu. Okay, daripada soalan ni kan, korang perasan tak tahun sekarang, tahun 2023, masa dia nak jual dia punya kereta tu kan, sekarang tu dia berada di tahun yang keberapa selepas dia beli? Sekarang, tahun sekarang 2023 kan, dia berada di tahun yang keberapa selepas dia beli aset tu? Okay, saya try teka. Agak-agak tahun sekarang 2023 kan, dia berada di tahun keberapa setelah aset tersebut dibeli. Macam mana nak tahu? Macam biasalah setiap transaksi, setiap soalan tu kalau dibagi tarikh beli, tarikh jual, tarikh itu, tarikh ini, dia mesti kita akan keluarkan dia punya timeline. Okay, so jom kita prepare dia punya timeline. Cikgu Hakim suka lukis-lukis macam ni sebab nak bagi nampak big picture dia. Okay, so untuk soalan ni dia kata apa tahu? Dia kata tempoh kewangan perniagaan berakhir 31 Disember. Bermaksud 31 Disember tu di sini. 31 Disember 2023. So yang ni adalah akhir tahun sebelum dia jual. Yang ni tarikh dia nak jual. Padahal sebenarnya dia beli pada tahun 2021. Beberapa tahun before. Sebelum tu lagi. Alright. Okay. So, now kita nak kira lah berapa tahun ke belakang. Okay. So, kalau dia berakhir pada 31 Disember 2023. So, setahun ke belakang. Dia akan jadi 1 hari bulan 1 2023. Bila dia berada di dalam tahun yang sama. So, dia punya tempoh dia tu. Kalau dia berakhir Disember. Tarikh dia start tu dia akan dalam tahun yang sama lah. Okay, so kalau sini Disember, yang ni January. Kalau dia berakhir, let's say lah, katalah dia berakhir November kan. So, setahun ke belakang, dia akan jadi a day after, sehari selepas November. Sehari selepas November, tapi dia akan duduk di tahun lepas. Okay, so dia akan jadi contohlah, dia berakhir pada 30 November. Dia akan start bila? A day after, iaitu 1 hari bulan 12, tahun lepas. Tahun ni 2023, so tahun lepas dia akan jadi 2022. Macam tu. So, itu cara dia macam mana kita nak tentukan bila dia start. Okay, boleh dapat? Okay, so yang ni setahun ke belakang. Okay, lepas tu, yang ni baru setahun ke belakang. Okay, kita create lagi. So, di 2022. 31 hari bulan 12, 2022. Okay, so 31 hari bulan 12, 2022. So, ke belakang lagi. Iaitu 1 hari bulan 1, 2022. Macam itu. Lepas ke belakang lagi. So, yang ni 31 hari bulan 12, 2021. Ke belakang setahun. Dia akan jadi 1 hari bulan 1, 2021. Di sinilah baru dia ada tarikh dia beli. Ada buat kelas tambahan bulanan tak? Ada awak. Awak DM cikgu je. Pergi DM cikgu dulu. Okay. Alright. So, dia start kat sini 1 Januari 2021 tau. Di sini dia beli. Okay, tengok Ini beli, ini jual. So, berapa tahun keberadaan kereta tu dengan kita? Ada berapa tahun keberadaan kereta tu dengan kita? Ada 3 tahun awak. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Okay. So, tahun yang ketiga ni dijual. Okay, sekarang ni kan cikgu nak tanya korang. Okay, cikgu nak tanya dengan korang. Sebelum kita nak jual aset bukan semasa tu, kita kena cari apa dulu? Kita kena tahu apa dulu sebelum kita nak jual tu? Cikgu try teka dulu. Sebelum kita nak jual, kita nak cari apa dulu? Apa yang perlu kita tahu tentang kenderaan tu sebelum dijual kepada orang lain?
Sebelum dijual kat kedai ke, jual kepada lain-lain lah dan sebagainya. Susut nilau. Susut nilau ya. Susut nilai. Okay, try lagi. Okay lah, kita bagi setengah bintang. Awal-awal setengah bintang, Kiki setengah bintang. Lain. Apa lagi? Apa yang kita kena tahu lagi? Cikgu tak jumpa lagi jawapan dia. Apa benda yang kita kena tahu sebelum kita nak jual kita punya aset tu? Apa benda yang kita perlu tahu sebelum kita jual aset tu? Kalau you ada handphone, apa benda yang you nak kena tahu pasal handphone tu sebelum you nak jual kepada orang lain? Sebelum you decide nak jual harga berapa dan sebagainya. Ada tak? Come on. Try lagi. Jawapan dia adalah sebelum kita nak jual kita punya aset bukan semasa, benda yang paling penting kita kena tahu adalah berapakah nilai buku terakhir. Berapakah nilai bersih terakhir? Kualiti tak tahu, tak ada buku. Okay. Tak payah buku. Ni dalam kepala je. Okay, sebelum kita nak jual, kita kena tahu berapakah nilai bersih, nilai terakhir, nilai buku kita punya aset tu. Okay, untung bersih? Tidak. Okay, untung bersih tidak. Okay, nilai, kita kena tahu nilai buku sebelum kita nak jual. Supaya kita boleh tahulah aset yang kita jual tu kita dapat profit ataupun kita dapat loss. Okay, yang ni nilai buku dengan harga jual. So kita nak tahulah nilai buku kita ni harga kita jual ni lagi tinggi ataupun lagi rendah daripada nilai buku. Okay, so sekarang sebelum nak cari nilai buku, okay, so sebelum kita nak tahu dia untung atau rugi, kita kena cari nilai buku dan macam mana nak mencari nilai buku. Apa formula untuk mencari nilai buku? Cepat, ni cara kira dia tau. Macam mana nak cari nilai buku? Cikgu tak tunjuk lagi bentuk akaun. Cikgu nak awak faham pengiraan. Sebab sometimes dekat dalam objektif kan, dia suka tanya kita pasal pelupusan ni kan. Masa objektif tak ada lejangan jurnal. Okay, cepat. Macam mana nak cari nilai buku? Cuba you all ingat balik. Dekat bahagian mana you all biasa nampak nilai buku? Dekat bahagian mana yang you all biasa nampak perkataan nilai buku? Perkataan NB. Jawapan dia, tada! Di sini. Macam mana nak dapat this one? Betul, Wawa. Nak dapat nilai buku bersamaan kos tolakkan dengan susut nilai terkumpul. So, you akan dapat nilai buku. So, cikgu tulis dulu dekat sini kos tolak dengan susut nilai terkumpul. Okey, baru dapat nilai buku dia berapa. Sekarang ni, macam mana nak cari susut nilai terkumpul? You ada 3 tahun. Macam mana nak cari susut nilai terkumpul dia untuk 3 tahun? You akan start daripada tahun yang pertama lah. Okey, so jom kita try tengok. Soalan ni, dia guna kaedah apa? Dia guna kaedah apa? Alright, dia guna kaedah apa? Daripada soalan tadi kita dah keluarkan dah. Dia guna kaedah baki berkurangan. Korang ingat tak formula baki berkurangan? Korang ingat tak baki berkurangan? Formula ni nama lain dia adalah atas nilai buku. Bagaimana mencari susut nilai menggunakan kaedah baki berkurangan? Kaedah baki berkurangan. Okay, yes. Okay, nilai buku ni. Kena tengoklah, macam mana cari nilai buku? Nilai buku bersamaan dengan kos tolak dengan susut nilai terkumpul. Jadi, kita kena cari dulu susut nilai di tahun yang pertama. Okey, nak cari susut nilai, formula dia adalah? Betul. Okey, percentage darabkan dengan nilai buku. Macam mana dapat? Kos tolak susut nilai terkumpul lama. Dekat sini, tolong biasakan ada tempoh ya. Darab dengan tempoh. Kenapa cikgu nak awak biasakan letak? Sebab sometimes bila benda tu melibatkan tempoh, kita sampai lupa yang rupa-rupanya ada kena darab dengan tempoh. Kita sampai terlupa yang, kena darab dengan tempoh lah. Alamak, sebab tak biasa. Gitu. Okey, jadi jom kita cari tahun yang pertama punya. So, berapa percentage? Okey, kat sini cikgu dah keluarkan. Okey, boleh tak korang tolong cikgu cari berapakah susut nilai di tahun yang pertama? Boleh tak tolong cari berapakah susut nilai di tahun yang pertama? Yang ni cikgu dah keluarkan dah dia punya maklumat. Kos dia RM55,000, percentage dia 10%, kaedah dia baki berkurangan. Tarikh beli dia 1 Januari, dekat sini dia beli. You all dapat berapa? Try. Masukkan je satu-satu.
Okay. So, dapat 5,500. Macam mana dapat? 10% darabkan kos dia 55,000. Susut nilai terkumpul tahun lepas dia tak ada tau. Dia baru je beli dekat sini. Jadi, susut nilai terkumpul tahun lepas tak ada. So, dia jadi kosong. Tolak kosong. Okey, tempoh dalam tahun semasa cukup 12 bulan. So, darab 12 per 12. So, you dapat 5,500 untuk tahun yang pertama. So, dekat sini kan, setiap tahun you kena cari dua benda. Berapa susut nilai dan berapa susut nilai terkumpul. Okey, so tahun yang pertama, kita dah dapat susut nilai dia adalah 5,500. Macam mana nak cari susut nilai terkumpul? Macam mana nak cari susut nilai terkumpul untuk tahun yang pertama? Susut nilai baru tambah susut nilai terkumpul lama. Susut nilai terkumpul lama kan kosong. Yes, betul. Thank you, Wawa. So, kita akan dapat 5,500 tambah dengan kosong. So, kita akan dapat jawapan samalah 5,500. Okay, so tahun yang pertama, settle. Now, cuba cari susut nilai dan susut nilai terkumpul tahun yang kedua. Okay, cuba try cari. Cara yang sama je macam bawah ni. Cara yang sama je macam bawah ni. Dapat berapa? Susut nilai dengan susut nilai terkumpul tahun yang kedua. Okay, jom kita kira sama-sama dekat kereta kan. Cuba kira dapat berapa. Buat dalam bracket dulu tau. Buat dalam bracket dulu. Untuk tahun yang kedua. Ada yang dapat? Kena clearkan dulu Yang 55,000 kos. You tolakkan dengan SNT lama. SNT lama dia dah ada setahun kat sini. So, 5,500. Yes. Okay, so you akan dapat 4,950. Okay, macam mana dengan susut nilai terkumpul? 4,950. So, berapa susut nilai terkumpul yang baru? Add on je dengan yang last year punya. So, this one susut nilai sekarang. You tambahkan dengan yang lama punya. So, you akan dapat berapa? RM 10,450. Okey, sekarang kita dah ada SNT tahun yang kedua. Cari SN dan SNT tahun yang ketiga. Berapa SN? SNT tahun yang ketiga. Sama je cara dia. Guna cara yang sama. Dia berbeza dia dekat dalam ni je. SNT lama. Okay, cepat. Come on. Okay, just darabkan je. Darab. Percentage darab 55,000. You minuskan dengan susut nilai terkumpul lama. Susut nilai terkumpul lama 10,450. Okay, so dapat 4,455. Okay, now cari SNT yang terakhir. SNT yang terakhir. Add on je. Susut nilai sekarang. Tambah dengan SNT lepas. Okay. Tambah je. You biasakan guna satu formula yang sama. Satu cara yang sama. Senang nak tengok. Supaya tak confuse. Okay. So, this one. Campurkan dengan this one. So, dapat. Okay. So, dekat sini dapat nilai dia 14,905. Okay. So, now cuba cari berapakah nilai buku di tahun yang terakhir. Kos dah ada. Minus dengan susut nilai terkumpul. Okay. Kira jap dapat berapa. Kos dah ada. SNT dah ada. SNT tahun yang ketiga ya. Tahun yang terakhir. Sebab kita dah tambah ni dengan tambah ni. So, kita akan dapat berapa? Kos tolakkan dengan SNT. Alright. Okay, so kita akan dapat RM 40095. Kita jual kereta kita tu dengan harga berapa? Kita jual dengan harga berapa? Dalam soalan dia ada bagi tahu berapakah yang dijualnya. So, dijual dengan harga RM45,000. RM45,000 dan dia telah terima cek. So, dekat sini, nilai awak punya kenderaan tu, nilai bersih dia RM40,095 tau. Awak jual dengan harga jualan dia RM45,000. Awak jual harga tinggi ke harga rendah? You jual harga tinggi ke harga rendah kat sini?
Ini nilai you punya aset sekarang. Tahun ketiga lah. You jual dengan harga RM45,000. You berjaya jual dan dapat duit RM45,000. You jual harga lagi tinggi. So, you dapat untung ke you dapat rugi? You dapat profit ke you dapat loss? Kalau you nak tahu untung atau rugi, logik lah Kalau harga kita punya nilai aset tu 500, kita jual harga 800. Dapat untung. Kalau kita punya nilai aset tu 800, kita jual dengan harga 250. Dapat rugi. So, dekat sini berapa beza dia? Berapa perbezaan dia? Okey, berapa perbezaan dia? RM 40095 tolak RM45,000. So, you akan dapat RM RM4,095. Okey, RM4,095. Untung atas 10%. Cikgu nak tanya korang lah. Kalau kita buat penyata akaun kan, untung atas 10% nanti, dia akan masuk mana ya? Dia masuk AP ke? Dia masuk UR ke? Dia masuk PKK ke? Dia masuk PUR ke? Dia masuk akaun semasa ke? Dia masuk PNP ke? Mana rumah kita nak letak untung atas 10%? Yes, betul. So, dia adalah untung. Untung atas 10%, dia adalah hasil. Dia adalah hasil. Tapi, kena hati-hati. Hasil yang duduk dekat AP ke? Hasil yang duduk dekat UR? Hasil duduk AP ke? Hasil yang duduk dekat UR? Dia akan duduk dekat untung rugi. Biasa kan korang belajar kan apur kan? Okay. Dia lebih spesifik, dia akan masuk dalam untung rugi. So, yang ni dia akan masuk dalam untung rugi. Okay, jom. Ini pengiraan dia. Okay, yang ni pengiraan dia. Okay, so now kita nak masuk dekat dalam kita punya ledger. Okay, cikgu nak tanya, cikgu beza dapat 4,905. Oh, cikgu salah tulis 4,905. Okey. 4,905. Betul Tak salah Okey. So now kita nak masuk dekat dalam kita punya ledger. First thing first, biasakan letak tambah dan tolak dulu. Okey, akaun kenderaan kategori apa anak-anak? Akaun kenderaan kategori apa ya? Nak tahu, tengok butler. Dia kategori apa? Dan dia duduk di mana? Di bahagian debit atau bahagian kredit? Follow je kat atas ni. Yes, betul. Dia adalah asset. So, cikgu letak sini asset. So, dia duduk dekat debit side. Plus on debit, minus on credit. Macam mana dengan susut nilai terkumpul? Kalau susut nilai terkumpul, duduk mana? Dia kategori apa? Dia duduk mana? Dia kategori apa? Betul. Dia adalah kontra kepada atas. Dia adalah kontra. Susut nilai dengan susut nilai terkumpul tak sama. Kalau susut nilai, betul belanja. Kalau susut nilai terkumpul, bukan belanja. Dia adalah kontra kepada ABS. Bila kata kontra, kalau ABS duduk dekat debit side, susut nilai terkumpul on credit side. So, letak plus dekat bahagian credit. Minus on debit lah. Macam gitu. Okay. So, now kita nak masukkan dulu kan. Kalau kita nak jual, kalau kita nak keluarkan aset tu, kita akan letak di tarikh ni tau. Sebelum hujung tahun tu. So, kita akan letak dulu tarikh kat sini. Lepas tu nanti kita last kali kita akan close. Kita akan tutup pada tarikh 31 bulan 12. So, now kita masukkan dulu dua benda. Yang pertama, keretanya. So, kita masuk kat sini ikut tarikh. Untuk topik ledger, dia punya tarikh is matter. Okay, tarikh dia matter. So, kita kena letak dulu dia punya baki, dia punya tarikh. Letak dulu 2023. Letak di tarikh awal tahun dahulu. So, dia akan jadi Januari 1. Letak dulu kos dia berapa? Ni kat atas ni dah ada. RM55,000. So, letak je RM55,000. Butiran dia apa? Butiran dia apa untuk yang RM55,000? Walaupun dia dah berada di tahun ketiga. Walaupun dia dah berada di tahun yang ketiga. Butiran dia apa?
Walaupun dia dah berada di tahun ketiga, it's still kita akan tulis baki BB. Dia bukan beli baru tau tak? Dia bukan beli baru. Okay, dia bukan beli baru. So, kita akan letak dia sebagai baki BB di debit side. Di rumah asal. So, untuk SNT juga sama. Untuk SNT, kita akan ambil susuk nilai terkumpul di tarikh 1 hari bulan. Berapakah nilai dia? Okay, cepat. Ada banyak nombor kat sini. Berapakah baki BB untuk susuk nilai terkumpul di tarikh 1 hari bulan 1? Di tarikh 1 hari bulan 1. Hai Teacher Ain. Betul. 10,450. Ini adalah susuk nilai terkumpul di tarikh ini tau. Sebelum you nak tutup sampai hujung tahun yang ketiga, kita kena letak dulu baki BB di sini. 10,450 sebagai baki BB di tarikh 1 hari bulan 1. Okay, so kita letak dulu kat sini. 2023, Januari 1, baki BB 10,450. Okay, awal tahun. Okay, dah settle dah ni. Now, kita nak tutup kita punya aset. Kenderaan nak tutup, SNT pun nak tutup. Okay, untuk kenderaan, dia tak ada tambahan-tambahan baru lagi untuk kereta yang dia nak jual ni. So, kita akan pindahkan sebelah. Dan kita akan tutup lah. Cikgu nak tutup pakai warna purple. Okay, so pindahkan je dekat sebelah. So, dia akan jadi 55,000. Tarikh hujung tahun 2023. Date dia adalah hujung tahun lah. Sebab kita nak jual. Dalam soalan ni dia cakap dah. Dia jual pada tarikh 31 Disember. So, kita letak 31 Disember. Okay, butiran dia apa kat sini? Kita nak tutup ni dah. Semalam baru belajar pasal pembubaran. Kalau nak tutup, kita akan tutup dekat dalam tapak perhimpunan. Tapi kalau untuk kita jual aset ni, kita ada satu tapak perhimpunan baru. Iaitu akaun apa? Pelupusan kenderaan. So, akaun pelupusan, dia lebih kurang sama je macam realisasi tu. Dia macam akaun yang kalau nak tutup, semua kena sumbat dekat dalam dia. Dia tak boleh ada akaun lain. Semua sumbat dalam tu. Okay, so dia ada pelupusan kenderaan. Okay, now kita nak buat catatan bergu. Bila nak buat catatan bergu, pastikan satu debit, satu kredit. Satu kredit, satu debit. Okay, so dalam kenderaan, bahagian kredit kita ada pelupusan kenderaan. On credit side. Bila pindah dalam pelupusan, dia akan duduk belah mana? Catatan bergu. Double entry. Sini kredit, masuk debit. Kalau dia dekat debit, masuk kredit. Macam tu. Okay? Alright, so kita pun masukkan lah. Masukkan dulu nilai dia, 55,000. Okay, lepas tu masukkan tarikh sama je. Duplicate je. Disember 31. Butiran dia apa? Apa butiran yang kita akan tulis? Ambil kepala. Dalam kenderaan, kita tulis pelupusan. Dalam pelupusan, kita tulis kenderaan. Ambil kepala masing-masing. Okay, dalam kenderaan tulis pelupusan. Dalam pelupusan, kita ambil kepala dia balik. Kenderaan. Okay, dah siap. So, untuk account cost dah siap dah. So, no more baki. Dah tak ada baki dah. Siap, balance. Okay, so sekarang kita nak kira untuk, ya betul Mira, akaun kenderaan. Okay, alright. So now kita nak tutup akaun susuk nilai terkumpul. So susuk nilai terkumpul, yang ni baki di awal tahun tau, dekat sini tau. Sekarang kita kan berjalan selama 1 tahun. So sepanjang 1 tahun, dia susut lagi setahun. Berapakah nilai susut nilai tahun semasa? Okay, berapakah nilai susut nilai tahun semasa? Susut nilai tahun semasa. Tahun sekarang. Tahun yang ketiga. Tahun yang terakhir. Okay, tadi kita dah kira dah dekat bahagian atas. Nampak Tahun semasa. This one. Tahun terakhir. Tahun terakhir punya. This one. So, bila ada susut nilai ni, apa jadi dengan susut nilai terkumpul kita?
makin banyak. So, bermaksud bila makin susut, SNT kita makin lama makin naik. So, dia akan duduk dekat bahagian kredit. Parking je lah 4455. 4455. So, dia bertambah. Ya, betul. Susut nilai dia makin lama makin tambah. Okay, so kita letak kat sini butiran dia apa? Tarikh dia Disember 31 lah. Sebab hujung tahun dah kan? Apa butiran dia? Tadi cikgu dia buat kelas dengan student. So, dia kata, dengan yakin dia kata, susutnya terkumpul. Ya. Makin yakin je dia. Susut nilai terkumpul. Awas, susut nilai terkumpul. Bila kita buka akaun susut nilai terkumpul, diharamkan dekat dalam ni wujud balik nama dia. Diharamkan. Maksudnya memang tak boleh. Berdosa kalau letak. Kalau akaun kenderaan kan, kita tak boleh letak kat dalam tu akaun kenderaan. Kalau kita buka akaun bank kan, dalam tu tak boleh ada akaun bank. Kalau kita buka akaun gaji kan, dalam tu tak boleh ada akaun gaji. Diharamkan. Maksudnya memang tak boleh pun. So, kalau yang ni, kita akan letak dalam dia adalah susut nilainya. Susut nilai kenderaan. Dah hujung tahun dah ni. Okey, jom kita tutup. So, debit dengan kredit. Bila nak tutup, semua aset yang berkaitan, sila hilangkan dia. Sila tutup. Sila kosongkan dia. So, kita pun totalkan. Okey, antara debit dengan kredit, mana lagi besar? Kredit lagi besar. So, berapa total ni? Berapa total dua ni? Kita nak tutup 2023 Disember 31. Berapa nilai dia? Total ni je. 14905 ya. Ni. 14905. So, dia akan jadi samalah dengan atas. 905. Besar tolak kecil. Kecil kan tak ada apa-apa. Kosong. So, dia akan jadi 14905. Nilai yang sama duduk atas. 14905. Okey, so 14905 ni apa? Okey, cepat. 14905 ni apa? Kita kan dah nak lupus. So, dia akan masuk dalam tong sampah lah. Dia akan masuk dalam tapak perhimpunan lah. Iaitu pelupusan. Bukan lepus. Pelepusan tu tak ada. Tak ada pelepusan. Dia pelupusan. Dia dah tak ada baki HB, baki BB dah awak. Okey, dah tak ada baki HB, baki BB. Sebab kan nak lupus. Jadi dia akan automatik masuk dekat dalam tapak perhimpunan lupus. Dah tak ada baki HB, dah tak ada baki BB. Double entry. Double entry. Catatan bergu. Dalam susut nilai terkumpul, pelupusan duduk debit side. Bila pindah dalam pelupusan, belah mana? Bila pindah dalam pelupusan, duduk belah mana? Double entry. Kredit, debit. Debit, kredit. Macam gitu. Okay? Yes. Masuklah 14905. Apa butiran dia? Kepalanya. Ambil kepala dia. Pelupusan, kepala dia ni. Ini kita salin dalam ni. Pindah. Okey, so kita ambil susut nilai terkumpul. Kalau you tulis susut nilai saja kan, salah tau. Susut nilai terkumpul. So kan dalam exam, you all bagi je space panjang-panjang, besar-besar sikit. Tak payahlah membazir. Tak payah membazir pula. Tak payahlah kedekut. Okey, 14905. Okey, lepas tu yang ni dah siap. Yang ni pun dah siap. Okey, sebelum kita nak masukkan dia punya untung atau rugi, kita tengok tadi kan kita jual harga berapa? 45,000. Bila kita jual, kita dapat apa Bila kita jual, kita dapat apa? You jual handphone, you dapat apa?
You ada handphone, lepas tu you tak pakai dah. Tak nak pakai dah lah, nak tukar dah lah, kan. Lepas tu awak pun jual kat member. So, awak akan dapat apa? Betul. Ni seronok ni. Kita dapat money. Kita dapat duit. So, duit masuk mana? Dalam soalan dah bagi tahu dah. Dia dapat check. So, check. Dalam ni, Mira, dia tak sebut pasal untung rugi lagi tau. Bila nak masuk tu, kita tak tahu lagi kita untung ke rugi. Kita cuma tahu bila jual dapat duit je dulu. Bila jual dapat duit. So, nak tahu dia duduk mana, kita buka lah account bank. Untuk yang ni, Ledger ni kan, dia ikut faham-faham korang je. Kalau rasa macam melibatkan duit, okey, korang boleh je buka account bank. Account tunai ke, account bank ke. Okay. So, account bank, bila kita dapat duit, duit bertambah, duduk belah mana dalam account bank? Dalam account bank, dia akan duduk belah mana? Debit side. Duit masuk. So, dia akan masuk kat sini lah. Berapa nilai tadi dia jual? 45,000. Dalam bank, debit side. Bila masuk dekat dalam pelupusan, credit side. Nilai dia 45,000. Okey. Tutup. Untuk bank ni, just conteng-conteng awak je. Dia tak ada markah pun kat sini. Dia cuma... Dekat sini, cikgu highlight siap-siap. Kenapa cikgu buka ni? Supaya awak tahu dia punya double entry dia ke sini. Sebab ada student, dia ingat bila dia dapat duit, dia masuk dekat sini bank. Which is salah. So jawapan ni salah. Dia pergi masuk kat sini pula. Salah lah. Okay, lepas tu cari beza dia. Kenapa tak sama ni dengan aku kira ni? Okey, jom kita tutup. Mana lagi besar? Debit besar ke? Kredit lagi besar? Alhamdulillah. Debit besar ke? Kredit lagi besar? Come on. Total kan je lah. Yang ni, totalnya ni jadi berapa? Debit lagi besar, betul? Debit lagi besar, betul? Kredit lagi besar. Okey, berapa kredit? Berapa total kredit? Yang ni dengan yang ni pluskan dulu. So kita dapat jawapan. Totalkanlah. 59905. 59905. Besar tolak kecil. Berapa you dapat? Besar tolak kecil. Semua ledger cara dia sama je. Totalkan kiri dengan kanan. Mana lagi besar dan double line. Lepas tu besar tolak kecil. Berapakah besar tolak kecil ni? 4,905. Apa butiran dia? Apa butiran dia? Cepat. Agak-agak apa butiran dia? Kita nak masuk kat sini. Okey, kat sini. Okey, betul lah tu untung pelupusan. Tapi biasanya kita, kalaulah kita tak kira kat atas ni, mungkin kita tak nampak di akaun untung ke, akaun rugi ke. Okey, nak selamat, kita masuk je terus dalam akaun untung rugi. So bila kita masuk dalam akaun untung rugi, yang ni akaun untung rugi. Dalam pelupusan, dia duduk on debit side. Bila pindah dekat dalam akaun rugi, dia akan masuk credit side. So, kalau dekat bahagian kredit, dia adalah hasil. Akaun rugi, bahagian kredit adalah hasil. So, betul tak? Untung atas pelupusan tu adalah hasil. Betul. So, dia akan jadilah dekat sini. Untung pelupusan kenderaan. 4,905. Sama tak dengan atas ni tadi? 4,905. 4,905. Siap? Gitu. Okay? Alright, sebenarnya dia ada banyak lagi lah hasil. Tapi kalau macam soalan tu dia tak minta langsung yang pasal akaun rugi ni kan. Kalau tak minta langsung, tak payahlah buat. Yang ni cikgu just nak tunjukkan dengan korang je. Kesan dia kalau duduk kiri kategori apa, kalau duduk kanan kategori apa. Macam gitu.
Okay. Alright, so dah siap. Okay, jom. Tadi cikgu ada bagi soalan yang kedua kan? Okay, cuba korang sendiri cuba. Yang ni korang tak payah buka akaun pun tak apa. Cikgu just nak korang bagi tahu cikgu benda ni. Berapakah dia punya nilai buku? Berapakah dia punya harga jual? You dapat untung ke? You dapat rugi ke? Okay, jom kita try sama-sama. Okay, cikgu bagi masa tau. Cikgu bagi masa untuk korang cuba soalan ni. Nampak kan? Okay. Cikgu highlightkan poin-poin penting. Bestnya nota tu, nota PAF tu Nota PAF tu ada kat dalam link dekat bio. Kalau berminat lah. Dekat dalam ni tak banyak topik pun tau. Tak banyak topik pula. Dia dalam ni nota untuk template-template. So dalam ni kita ada 4 topik je. Kita ada 4 note saja. Ni topik-topik dia tau. Syarikat tak ada. Ini cikgu fokus dekat penyata kewangan yang betul-betul core je. Milikan tunggal punya template, perkongsian punya template, kelab persatuan punya template, perakanan kos punya template. Yang ni topik form 4, topik 8. Yang ni topik form 5, topik 4. Yang ni topik 6, ni topik 7. Dia tak semualah. Bukan semua topik form 5, bukan semua topik akaun kita ada penyata. Okay. Cuba korang try on your own. Cara yang sama macam tadi. Cari dulu nilai buku. Ni kos dia. Okay. Lepas tu dia jual pada tarikh 2023. Oh, sama lah awak. Tarikh dia sama. Tarikh dia sama. Tarikh dia sama. Kena cari berapa susut nilai dia, berapa susut nilai terkumpul. Lepas tu, berapakah dia punya untung ke atau rugi perlupusan. Okay, cikgu keluarkan dulu Yang ni soalan MRSM. MRSM 2024. Kos dia RM60,000. Susut nilai dia 10%. Baki berkurangan. Okey. Harga jual RM45,000. Dia masuk dalam bank. Okey, cepat. Ada yang dapat tak jawapan? Oh ya, laju lah Wawa. Nilai buku dia RM42,000. Ya ke RM42,000? Tak salah ya? Ya ke? Ayo, salah pula. Okey, yang lain. 8 mata memandang ni. Saya try. Cikgu dah keluarkan dah ni dia punya ni. Kos dia RM60,000. Susut nilai dia 10%. Dia guna bagi berkurangan. Ataupun nama lain dia adalah atas nilai buku. Kalau tak biasa congak, jangan congak, conteng je. Tulis je dekat buku. Tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa. Sama macam tadi cikgu tunjuk. Kira yang macam ni atasnya. Tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa. Kira one by one. Okay, check. Ayo. Okay, berapakah nilai buku? Kita nak tahu untung atau rugi, kita akan compare yang ni dengan yang ni. Senang je. Compare ni dengan yang ni. Nilai buku perlu dicari. Berapa?
Okay. Cepat. 43740 ke? Betul. Finally. Macam mana boleh dapat 42,000 tu? Okay. So, dapat jawapan 43,740. So, itu adalah nilai buku yang paling latest di tahun yang ketiga. Betul kan? Dia ada 3 tahun kan? Januari 2021, 2022, 2023. So, akhir tahun. Okay. So, nilai buku dia dah dapat bersamaan dengan 60,000 tolakkan dengan 16,260. Okay. Mendayu-dayu sangat kot suara cikgu ni. Cikgu rasa kena suara ni kot. Kena macam apa? Macam black metal sikit kot. Okay, 43,740. Okay, so ni adalah dia punya nilai buku ataupun nilai bersih. Now, kita jual harga 45,000. So dekat sini kita dapat untung ke dapat rugi? Pelupusan ni senang je, Wak. Cuma yang jadi susah tu bila kita lupa dia punya tahun, kita lupa cara kira, lepas tu nak buka bentuk leja. Biasa gitu je lah pelupusan ni. Okay, cepat. So, dapat untung ke dia dapat rugi? Macam mana tahu untung? Jual harga tinggi. So, berapa beza dia? Tolaklah. 43,740. 43,740. Tolakkan dengan 45,000. So, dia dapat berapa? So, dia dapat berapa? Betul. RM1,260 untung atas pelupusan. Dah siap. Okay, dah siap. Alhamdulillah. Masing-masing dapat ke ni? Masing-masing dapat ke ni? Sudah settle dah pelupusan kita. Okay, dah habis kita punya live. Alhamdulillah. Habis dah satu-satu topik. Okay, so far dapat ke tu? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Tadi cikgu buat soalan syarikat tau dengan student cikgu tau. Korang ada study, korang ada tak buat revision topik syarikat? Kalau siapa-siapa yang tak pernah, tolonglah buat sikit. Tercekik. Okay, dah pukul 12. Jom tidur. Korang ada tak buat topik syarikat? Ada tak macam nampak 1-2 soalan syarikat? Korang janganlah skip. Korang try lah usaha cuba buat. Cuba fahamkan soalan. Jangan tinggal langsung. Okay. Ada baru je petang tadi tuition. Alhamdulillah. Tak tinggal tak tinggal. Sebab cikgu perasan apa tau? Majority student cikgu yang pasir-pasir lah kan. So bila cikgu tanya, keluar kan syarikat tadi kan? Dia kata, keluar. Jawab tak? Saya tinggal. Masalahnya, soalan yang ditinggal tu soalan yang senang-senang. Keluar penyata penyesuaian bank, tinggal. Keluar syarikat, tinggal. Banyak soalan pilihan yang ditinggal. Tapi kalau macam syarikat ni, kalau you tahu cara kira, sebenarnya senang. Okay? Senang kan, Wawa kan? Tu topik favourite awak kan? Topik favourite awak kan? Okay? Saya lah tu. Tak apa. Nanti next time kita try buat soalan. Kita try buat yang syarikat InsyaAllah. Tak salah. Korang boleh tak cikgu nak korang share kan? Dalam banyak-banyak topik yang you all dah belajar kan? Topik mana yang bagi korang macam very struggle? Dalam banyak-banyak topik form 4 dengan topik form 5. Sebelum cikgu end live. Sebelum kita end live. Apa satu topik yang betul-betul you all rasa macam I don't know, maybe dari segi understanding konsep ke, dari segi banyak pengiraan ke, susah nak faham ke? Ada tak satu topik yang betul-betul korang macam struggle gila nak faham? Penyata bank dengan analisis. Analisis topik 1 form 5 tu ke? Analisis? Orang cakap. Orang cakap lah. Bukan cikgu tau. Orang lah cakap.
Dia cakap, topik analisis ni apa formula cikgu? Senang je. Betul tak? Batch korang lah cakap. Senang je analisis ni. Cikgu tak cakap tau. Batch korang lah yang cakap. Sebenarnya senang analisis. Cuma you kena praktis soalan kebat. Janganlah ambil soalan yang senang. Macam mana nak mencari tokokan formula ni dengan formula ni. Lepas tu terus dapat jawapan. Okay, kalau untuk analisis kan. Untuk analisis, cikgu suka bagi soalan twist. Soalan twist ni kan. Soalan kebat. Cikgu masuk dekat dalam cikgu punya buku tau. Okay, jom. Alah, tapi cikgu nak ambil live. Cikgu nak ambil live. Cikgu nak habiskan live dah. Cikgu belanja je tau. Kita tak buat. Cikgu belanja je. Contoh soalan dalam buku cikgu. Soalan form 5. Soalan form 5. Cikgu punya buku kebat-kebat dia punya ni. Sekejap mana form 5 punya. Form 5. Okay. Oh, ini jawapan. Mana Okay. Tak apalah, cikgu tunjuk kat sini je lah. Soalan cikgu dia banyak. Dia sebenarnya kalau you dah faham formula kan. You dah faham formula. Soalan tu dia testing sikit je. Okay. Untuk topik 1 form 5 ni kan. Biasa cikgu perasan kalau dekat dalam dekat dalam SPM punya soalan kan, soalan trial kan, soalan dia keluar senang-senang punya tau. Dia bukan soalan yang macam very critical punya, yang macam jenis berpusing soalan dia. Cikgu suka test student guna soalan yang pusing-pusing. Maksudnya cikgu akan gunakan jawapan untuk cari soalan. Nanti kita try buat tau. Tadi siapa? Mira cakap analisis topik analisis susah untuk awak Nanti kita try buat soalan analisis. Kita try apa kita panggil? Kita try bongkarkan. Bongkar. Kita try apa perkataan yang sesuai ni? Kita try gali. Kita try gali macam mana cara dia untuk selesaikan soalan yang banyak reverse formula. Okay. So ni antara contoh dalam cikgu punya buku. Soalan ni. Soalan hitung maju untuk kasar. Okay. Lepas tu soalan lain. Soalan ni. Berapakah nilai inventory akhir? Tapi maklumat atas dia tak bagi tahu. Lepas tu macam mana nak cari kadar pusing ganti inventory. Tapi maklumat tak ada. Dia ada bagi untung kasar. Okay. Macam mana nak cari. Nampak tak? Cikgu punya pengiraan dia pun panjang-panjang. Macam mana nak cari kadar pusing ganti inventory tapi dia bagi maklumat tak ada satu pun cakap pasal kadar pusing ganti inventory. Macam tu. Menelaah betul. Ya Allah, perkataan dia. Esok cikgu live ke? Besok hari Isnin. Esok cikgu ada kat rumah tak? Korang follow lah cikgu punya kapal terbang biru. Kalau cikgu live, cikgu update lah dalam tu ada masa insyaAllah cikgu live. Okay. Korang follow je lah cikgu punya kapal terbang biru tu. Nanti kalau cikgu update tu, cikgu live lah tu. Okay. Cikgu buat soalan yang boleh melibatkan basic math. Okay, besok lah InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan kita besok Besok kita try buat soalan analisis. Analisis topik 1 ni insyaAllah. Lepas tu kan, soalan penyata penyesuaian bank kan. Soalan penyata penyesuaian bank, dia ada teknik dia tau. Nanti cikgu share. Banyaknya cikgu nak share. Korang follow je lah cikgu punya live nanti. Okay, boleh. Guys, thank you so much tau siapa yang join live malam ni. Semoga dipermudahkan urusan korang esok-esok dan hari-hari akan datang. Esok ada bengkel. Faham? Semoga dipermudahkan urusan awak. Okay guys, thank you so much yang join live. Kita jumpa besok insyaAllah. Selamat malam. Bye Mira. Bye Wawa. Siapa lagi? Bye, good night. Assalamualaikum. Dadah. Sweet dream. You too.